Podcast Rasa Oren untuk segmen Trade Talk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali di Institut Semarak Felda Bangi dan kita menampilkan 18 finalis peringkat separuh akhir Anugerah Usahawan Felda 2025, dan hari ini kita bersama dengan seseorang yang istimewa dengan projeknya syarikat pengeluar cat. Seperti maklum sebelum ni, untuk episod-episod yang lepas kita bawakan pengusaha ternakan, pengusaha perabot, dan selain itu antaranya pengusaha perkhidmatan, banyak. Tapi kali ini kita bawakan kepada anda syarikat pengeluar cat yang mana dipelopori oleh anak peneroka Felda Adela. Yang mana saya kira mereka ini sedang mengukir nama di persada perniagaan dan juga arena usahawan di Malaysia, khasnya di tanah rancangan Felda. Dan hari ini kita bersama dengan Puan Raudah binti Abidin dari syarikat Easy Paint Global Sendirian Berhad. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Selamat Raya juga. Ceria orangnya. Okey. Dan kita sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak berkenalan dahulu. Baik. Kita nak saya sendiri nak tahu latar belakang Puan. Mungkin anak jati Adela ke atau macam mana? Ya, betul. Saya berasal dari Felda Adila, Kota Tinggi Johor, dan bersekolah di Felda Adila sehingga sekolah menengah lah. Memang habis SPM lah biasa. Habis SPM. Masuk anak jati lah tu. Anak jati lah tu. Okey, dan masih mengusahakan syarikat ini di rancangan ke ataupun di luar daripada Felda Adila? Kehabisan SPM, sekolah sekejap, tapi tak lama lah untuk sambung. Lepas tu terus saya keluar daripada Felda Adila. Saya menguruskan beberapa syarikat, dan ini salah satunya syarikat yang kekal sehingga ke hari inilah. Mana banyak dah tu syarikatnya tu. Antaranya mana selepas saja habis belajar, terus keluar bekerja. Terus keluar bekerja. Okey. Tapi yang syarikat saya bekerja tu bukan syarikat saya lah. Iyalah, mana syarikat orang lain lah. Iya. Tapi berkisar tentang cat juga ataupun macam-macam? Macam-macam. Tapi kebanyakan dia memang saya dalam marketing saja. Dalam marketing, dalam memang perniagaan. Mengkhusus dalam bidang marketing. Yes, memang minat. Okey, jadi macam mana tercetusnya idea untuk tampil dengan Easy Paint Global Sendirian Berhad ni? Okey. Tu dia. Okey, sebenarnya Easy Paint ni diasaskan daripada suami saya sendiri, Encik Azmin Baba. Dan saya kata jodoh lah, jodoh. Cuma Encik Azmin pada waktu itu belum lagi sepenuhnya dalam marketkan Easy Paint ni. Okey, pada tahun 2012 kami 2012, okey. Yes, pada tahun 2012 saya bergabunglah dengan Cik Azmin, tubuhkan Easy Paint ni dari bawah dan alhamdulillah kini dah lebih 40 lebih cawangan. 40 lebih engkau. 40 lebih cawangan. Sabah, Sarawak, termasuk juga dengan Singapura. Alhamdulillah. Okey. Tadi sebut Cik Azmin. Iya. Yang mana suami? Iya, saya. Okey. Memang ada latar belakang tentang cat ni ke ataupun baru belajar cari ilmu, mendalami ilmu tentang cat ni baru buka Easy Paint ni ke ataupun memang dah ada background? Okey. Cik Azmin ni merupakan, kalau cuma dia ni tak ada pengiktirafan doktor sahaja. Kalau dia ada boleh kata pakar lah ni. Yes. Kalau dia profesor itulah, cuma dia tak ada lagi. Tapi sebenarnya Cik Azmin lebih 30 lebih tahun dah berkecimpung dengan bidang warna ni. Dengan bidang warna, dan dia adalah ex daripada produk-produk yang ada dekat pasaran luar sana. Kira dia, kalau ikutkan saya panggil dia sebagai Dr. Paint lah. Dr. Paint. Cuma tak ada lagi lah tu. Patut kita bawa dia masuk. InsyaAllah satu hari nanti. InsyaAllah satu hari nanti. InsyaAllah. Okey. Itu asal tertubuhnya Easy Paint Global ni. Ya, saya. Sejak tahun 2014. Okey, yang mana kita tahu Malaysia pernah digegarkan dengan pandemik COVID pada tahun 2019 hingga 2021. Iya, betul. Bagaimana Easy Paint Global ni masih lagi berdiri sehingga hari ini? Alhamdulillah.
Walaupun ekonomi kita ataupun ekonomi tu tak goyang. Yang goyang ni kita ni lah kan. Pada COVID pertama tu 2019. Pada COVID pertama tu mungkin orang tak sedar yang pergerakan kita punya akan terhenti. Terhenti terus tau. Jadinya orang dapat cuti. Masa pandemik pertama orang dapat cuti. Bila dapat cuti sebenarnya sales saya 4 kali ganda. Bermakna di sebalik pandemik tersebut diorang ni buat duit sebenarnya. Sebenarnya saya bila pandemik tu saya dah alamak. Iyalah kan orang tak ada kerja Rupa-rupanya salah tafsiran saya. Rupa-rupanya orang ingat cuti pendek. Dia tak sangka panjang. Rupa-rupanya saya punya sales adalah 4 kali ganda. Jadi, hasil daripada pandemik tersebut. Lepas tu pandemik kedua baru dah slow sikit. Mana orang dah start keluar. Dia dah duit dah habis, dah kurang. Order tu mungkin kurang sikit. Tapi masa pandemik pertama memang jadi sejarah lah. Tsunami untuk kami. Sampai sales tu memang meningkat. Staff saya sampai naik muscle. Wow. Yes. Lepas Bancuh, tu actually pintu tutup kan. Tak boleh operasi kan. Ni orang kata ni sikit lah PNC tapi dah open dah ni Kami dekat dalam operasi. Masih beroperasi. Kami beroperasi, order tu tetap ada. Tapi kita tak buka kilang lah. Kita tutup kilang tapi operasi macam biasa sebab permintaan ada. Ada kilang Kami ada kilang. Di Felda ada lah. Bukan. Tu kan dah bocor rahsia. Okey, saya anak Felda Adila. Bila saya keluar kan tadi kan saya bagi tahu saya keluar daripada Felda Adila tu, saya menetap di Pulau Pinang. Dan sekarang ni saya punya kilang saya bergerak di bawah Mara Perda juga. Okey, tapi kaya dua bangunan lah. Saya operasi untuk bancuhan cat dan juga untuk office di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang. Di mana tu di Pulau Pinang? Simpang 4 Pulau Pinang. Okey, jadi maknanya operasinya di sana. Kemudian baru dipasarkan lah. Yang 40 lebih cawangan tadi lah sudah jadi satu Malaysia dah sekarang ni. Jadi masa yang pandemik COVID tu bancur kat dalam kat Penang lah. Bancur kat Penang lah. Tapi untuk yang branches tu tak berapa bergerak sangat lah. Yang untuk kilang ni kiranya sel kita tetap jalan. Cuma ni lori kan tak boleh bergerak masa tu. Jadi terhad lah untuk pasaran tak kat luar tu susah. Cumanya yang HQ ni yang bergerak. Yang penting ni dia punya kata kunci dia kat sini ni. Yang ni kena bancur dulu baru boleh jalan. Kalau tidak tak bancur macam mana cat nak keluar. Kan? Itu cerita dia. Okey, lepas tu itu antara sejarahnya lah bagaimana EasyPen ni. Dan juga antara boleh dikatakan bukan cabaran sebabnya dia boleh 4 kali ganda. Untung. Jadi kita nak tanya juga apa cabaran dia dalam bidang orang kata syarikat pengeluar cat ni. Kita sedia maklum antara syarikat-syarikat yang mengeluarkan cat sedia ada di pasaran ketika ini memberi cabaran kepada EasyPen. Maksud tuan untuk cabaran yang sebelum buka ke? Sebelum buka, semasa dan juga selepas buka. Tu kita minta semua. Okey, kalau cerita pasal cabaran ni biasalah dalam perniagaan ke jadi cikgu ke apa semua ada cabaran dia. Bagi saya starting saya bermula dari bawah kan, bermula dari bawah. Jadi pada pembukaan pertama kali tu saya ketiadaan staff. Memang tak ada manpower langsung? Saya tak ada staff. Jadinya siapa tukang bercakap saya. Saya cakap saya order and then saya ambil order. Saya cakap dengan customer tunggu sekejap Saya suruh dia orang bancur. Saya lah bancur. Subhanallah. Pada mula-mula selama 3 tahun. Sendiri ambil order, sendiri bancur. Bocor rahsia weh. Selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun saya tak ada cuti. Saya dengan suami tak ada cuti sebab saya orang Johor, saya duduk Penang, saya rasa terlalu jauh lah. Bila orang tanya tak balik Johor. Yalah utara selatan kot. Ya, kalau orang kata tak balik Johor, bukannya suami yang cakap tak nak, saya cakap tak nak. Sebab terlalu jauh. Jadi saya lah saya bancur siap-siap tapi kita dah ada skill. Masa tu macam mana susah pun kita kena siapkan. Saya suka benda yang pantas tapi tetap jaga kualiti lah. Saya baca-baca saya hantar. Hantar tu pun sendiri juga hantar? Ada masa saya hantar. Kalau customer walk in, kalau terlalu banyak, tunggu sekejap order banyak. Padahal
Tak ada. Nak baca yang dia punya ni. Nak baca. Kan? Lepas tu okey boleh sebab yang order tu macam orang situ kan. Ya. Masa tu saya tak ada lagi saya tak ada lagi cawangan. Saya tak ada cawangan. Memang asalnya 2 orang lah. Saya dengan suami lah atau ada anak-anak saya 2 orang kan. Masa tu macam 2 3. Masa tu dah berapa tahun berkahwin? Itu dah orang kata 15 tahun lepas lah. 15 tahun. Tak masa tu dah berapa tahun kahwin? Baru lagi. Baru lagi. lagi. So 2 orang lah bancuh dalam gudang. Kira Cik Azmin ni kalau diikutkan waktu awal-awal dulu dia banyak di luar. Okey. Dia banyak di luar. Dia ada kerja yang lebih penting di luar. Jadi saya memang daripada awal saya berkorban jiwa dan raga lah dalam EasyPay ni. Berkorban jiwa dan raga tu demi je. Ya. So sekarang ni alhamdulillah lah saya dah ada staff yang lengkap dengan designer kita. Berapa ramai kaki tangan kita actually kita banyakkan marketing lah. Budak-budak staff untuk marketing. Kalau dekat office tu tak sampai 30 orang lah, tak sampai 20 orang. Dia sebab kita pun tak perlukan terlalu ramai. Bagi yang production yang paling ramai lah. So macam kalau production saja berapa ramai? Dalam production tu dalam 15 orang. 15 orang. Ya. Yang memang betul-betul expert. Ya. Kalau kata code color ni, tahu dah. Ni color ni campur. Tak. Ke macam mana? Itu bukan. Itu bukan? Mana salah tanggapan saya tu. Jadi macam mana yang betul ni? Okey, untuk production ni dia cuma proses cat aja. Okey. Untuk proses cat and then kita ada untuk keluarkan barang, keluar masuk import bukan setakat import lah, untuk cawangan-cawangan. Yang you cakap untuk color tu adalah bahagian lab makmal. Yang itu kita R&D lah. Budak R&D kita ada 4 orang lah. Untuk bancuh, untuk color. Contoh macam tuan kata saya nak warna purple macam baju ni kan. Kita boleh buat. On the spot kita punya budak dah memang expert lah. Dia orang boleh tahu dah buat semua tu. Macam tu lah kan. Jadi bermakna bukanlah on the spot. Maknanya okey saya nak color ni. Dia datang campur ni, campur ni. Gede pup siap. Ya, betul? Macam tu lah. Yang itu betul. Itu pun betul juga? Itu betul. Kiranya customer datang, dia bawa pinggan, bawa tudung. Saya nak color yang macam ni contoh. Dia bawa langsir, macam-macam lah dia bawa. Kalau dulu, tapi sekarang tak lah. Kalau permulaan dulu tu, macam-macam lah orang minta datang. Tapi sekarang ni sebab dulu kita tak ada katalog yang cukup. Jadi datanglah bawa pinggan mangkuk ke. Sekarang ni kita dah ada pengalaman, katalog kita pun dah banyak. Kita pun dah advance kan. Jadi color apa semua dah ada dalam katalog dah. Dah tak perlu dah bawa tudung ke buat apa, dah tak perlu dah. Kita pun boleh ikut sampel-sampel daripada produk lain. Macam jenama tut kan. Kan, yalah. Pasaran kan. Pun boleh dah. So macam mana pula dari segi saingan? Bila sebut tentang jenama tut kan, macam mana saingan tu? Adakah ianya memberi tentangan ataupun sekadar orang kata yalah untuk menjadi yang terbaik dia perlu ada saingan? Betul. Jadi macam mana? Kita nak tahu juga pandangan puan sendiri. Bagi saya lah kita ni masih lagi di tahap belum terlalu tinggi lah. Nak dibandingkan dengan syarikat depa tu lebih besar lagi. Tapi saya haraplah satu hari nanti saya punya EasyPay ni akan dikenali satu dunia. InsyaAllah. Satu dunia. Bila saya pergi China ada EasyPay, pergi London ada EasyPay, di Korea ada EasyPay. Saya doakan, saya minta kawan-kawan semua doakan semoga EasyPay ni dikenali di antero macam tu. Jadi untuk minit-minit terakhir. Kita nak tanya pengharapan puan ataupun mungkin future plan. Tadi kata dah sebut China, London kan. Jadi kita nak tahu pengharapan dan juga ataupun perancangan masa hadapan untuk EasyPay global ni. Okey, kalau sekarang ni saya nak tumpukan dulu pada kita punya quality control kita. Kita nak branches cawangan-cawangan saya ni semua berjalan dengan lancar. Tapi masalah tu tetap adalah. Kita akan jalani macam biasa. So saya harap dekat Malaysia ni lah dulu sebelum kita nak cerita asal antero tu kan. Dunia-dunia tu. Saya harap lah satu hari nanti Felda ni juga kan. Felda ni juga banyak kalau Felda ni bersatu lah orang kata. Saya rasa 90% saya punya iklan memang cepat lah.
Paling pantas. Juga mengharapkan doa tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk EasyPaint Global ni melangkah lebih jauh sekaligus merangkul gelaran juara Usahawan Felda 2025 dan juga seperti mana harapan Puan Raudah tadi yang mana cita-cita ialah siapa pun yang tak memasang cita-cita untuk pergi lebih jauh kan. Jadi kita sama-sama mendoakan dan juga macam mana kalau katalah ada yang berminat untuk mendapatkan produk EasyPaint Global ni. Okey. Untuk anda yang kat luar sana yang berminat dengan EasyPaint Global ni, kita memang buka untuk buka kedai cat lah. Untuk buka kedai cat, jumpa dengan kami, berurusan dengan kami. Mana yang bercita-cita untuk menjadi usahawan berniaga. Kami pun bergabung dengan Akademi Binaan Malaysia untuk student-student UiTM pun ada. Saya sebagai mentor Wah, tu dia. Madani hanya mentor. Saya ada menti untuk kita marketing dan juga produk apa semualah. So saya war-warkanlah anda yang kat luar sana kenali EasyPaint. Kalau tak nak buka kedai lagi, gunakan EasyPaint ni dulu. Cuma merasai dulu kehebatan EasyPaint ni. Satu cat untuk semua permukaan, besi, kayu, simen, luar dalam tanpa undercoat. Sangat mudah, jimat masa you all, jimat you all punya kewangan, duit. Betul. So, jimat masa, jimat duit, jimat tenaga. Ya, betul. Tu. Betul. Okey, jadi terus stay tune podcast Rasa Oren untuk segmen Trade Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.